Kuala Lumpur, sebuah kota yang tidak pernah tidur. Lampu-lampu menyala, jalan raya terus hidup, dan manusia berjalan seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tetapi, di sebalik hiruk-pikuk ini, ada satu cerita lama yang masih belum benar-benar pergi. Malaysia hampir musnah, namun tidak ramai yang tahu di mana mangsa tragedi ini dikebumikan. Jauh dari pusat kota, di sebuah kawasan yang sunyi di Sungai Buloh, terletaknya satu tempat yang jarang disebut. Senduk. Senduk mungkin. Dah mana jaga Di sinilah lebih 100 mangsa tragedi itu disemadikan. Tanpa keluarga di sisi, tanpa kisah yang lengkap, hanya batu nisan yang perlahan-lahan dimakan waktu. Setiap nama di sini pernah hidup, pernah ketawa, pernah bermimpi, dan pernah menjadi sebahagian daripada negara ini. Tapi sejarah tidak selalu menyimpan semua cerita. Ini salah satu rakyat Malaysia bahasa Melayu Harun bin Muhammad. Jadi ini hari Jumaat berkah. Jadi kita sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah Harun bin Muhammad. Al-Fatihah. Ada kubur yang tidak bernama, seolah-olah mereka hilang dua kali. Pertama ketika tragedi ini berlaku, kedua dalam ingatan manusia. Tapi tempat ini tidak pernah lupa. Ia berdiri, diam, menyimpan kisah yang tidak diceritakan. 13 Mei bukan sekadar sejarah. Ia adalah peringatan bahawa keamanan itu rapuh, bahawa perpaduan itu pilihan, dan bahawa apa yang berlaku sekali lagi boleh berlaku lagi jika kita lupa. Sejarah tidak menjerit, ia hanya menunggu untuk diingati.